Apa duit kecil? Nak biar kita dapat dosa diampun Allah Ta'ala, mulut kita kena sentiasa basahi dengan zikrullah, sentiasa basah dengan selawat-selawat pada Nabi, membaca Al-Quran. Barulah kita ni sampai tahap nak dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kena ada syarat juga, barulah kita boleh. Sempurna ni kan Nabi kata, tidak sempurna iman seorang itu berapa tu? Sebab dia ni sentiasa balah dengan hubungan dia. Maka keimanan dia tu tidak sempurna. Jadi kita nak sempurna iman kita, kita kena akrabkan, kita kena baikkan, kita kena wujudkan kasih sayang kita pada Allah SWT. Kasih sayang kita dengan saudara mara kita, yang kita ni mencintai saudara kita. Barulah keimanan kita ini wujud dengan kesempurnaan. Sempurna iman kita. Boleh tengok. Muslimin muslimat sekalian, jadi hadis ini dia nak menunjukkan bahawasanya pentingnya saling cinta mencintai antara sesama kita. Bukan kita cinta sama-sama kekasih kita. Kalau cinta mencintai sama kasih kita, tak boleh tak suruh kita cinta dah. Kan? Kalau kasih sini, pemuda beliau ni lama lah. Boleh nak kasih, ustaz dulu kasih juga, tapi kena ikut syarat dia lah. Ada batal lain dia nak kasih, nak bercinta, boleh. Ni lah ni cinta, naik motor, duduk ala laga. Si dia belakang tu boleh muat 2 orang lagi. Tu bukan bercinta mengikut syarat Islam. Boleh je tu. Mana kalau awak tengok orang naik motor, kalau sama-sama remaja, sama-sama belia, kalau duduk taksi lebih kecil, dia tak sah lagi. Pada kena mana tak sah? Tengah ada anak, tengah ada balik, tak sah. Dia tak usah rapat dah bila sah. Kalau tak sah, dia nak rapat. Itu tak kena cara. Kita mencintai juga, tapi cinta kasih kita kepada individu. Ini Nabi kata kita kena kasih semua saudara kita. Tak kira non-Muslim pun kita kena ada ukhuwah kita. Tengok alhamdulillah siapa dia mari. Terima kunjungan saudara-saudara kita mari. Alhamdulillah. Terima kasih. Maknanya itu merupakan tanda ukhuwah kita, tanda persaudaraan kita, tanda muhibbah. Betul lah tajuk Iftar Muhibbah. Muhibbah ni kasih sayang, kerjasama, perpaduan kita, mewujudkan ukhuwah kita. Ni baru betul. Sebenarnya lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ni tak, kita nak buat setiap masa, setiap detik, setiap saat kita nak buat, ambil peluang benda yang mendatangkan ibadat kepada kita. Setiap waktu kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ni, apa-apa aktiviti kita biar dia mendatangkan ibadat. Ibadat ni dia ada 2 pecahan dia. Kita ibadat khusus dengan ibadat umum. Kalau mana ibadat khusus? Kita semaya khusus. Nak kena semaya. Malah ke hari ni nak cuti Zahur malah tu. Habis MC boleh habis MC tak solat? Boleh. Tak khusus. Nak kena buat juga, mengakak pun kena buat juga. Demam pun kena buat juga. Kita demam sikit demam sakit kepala. Tak chat tu, enggak nan. Maya kena tetap itu. Puasa ni ibadat khusus. Wajib kita buat dalam bulan Ramadan ni. Apabila cukup syarat kita balik dan sebagainya, wajib kita kena puasa. Itu ibadat khusus. Apa lagi ibadat khusus? Ustaz bukan nak mari ceramah, kita mari buat. Mang kalau orang ngaji, orang ngajar dalam bilik belajar tak, dia nak ada 2 hala barulah kita hemat.
Kalau ada duduk saya Ustaz Sok Deh ni ya. Oh sedap dia mau duduk dia faham belaka. Abang dia ngatu. Tersengguk-sengguk. Ustaz ni dia sok-sok dia. Oh sedap aku mengajar. Sedap dia apa orang duduk. Pada umur ni apa-apa yang awak buat, apa-apa yang awak lakukan, asal benda itu tidak bercanggah dengan hukum syarak, dapat apa? Atau awak masuk ke bilik air, ibu yang ngaji, pun kalau ikut adab, dapat pahala lagi. Sedangkan itu tempat yang mereka beribu ngaji, tempat kotor lah deh. Tapi kalau kita hidup, kalau kita ikut adab, cara-cara Islam, nak masuk melangkah kaki kiri, sebelum tu kita baca doa, lepas tu kita lepas tu kita pasal pula, lepas tu kita flush pula, kita keluar pula dengan kaki kanan, kita baca doa pula. Maka sepanjang kita duduk situ 10 minit, 20 minit, boleh pahala. Kalau kita masuk, nak buka pintu masuk ngecek goful lalu, boleh pahala tak? Bawa buka pintu, siok kiyak sikit, kemas sikit, kita pun cek goful lalu, tekan pintu. Baru pihak penerbit sekolah tukar pintu jamil, duduk seminggu tukar pula. Maknanya ibadat umum ni apa-apa yang kita buat kebaikan, asal benda tu tidak salah dengan Islam, tidak salah dengan hukum syarak, dapat pahala. Ni hak awak duduk dalam majlis ni pahala kata? Pahala. Benda yang baik kita duduk dalam majlis ilmu. Ini merupakan satu taman-taman syurga. Mana syurga atas dunia kita duduk dalam majlis ilmu. Kalau kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak syurga di hari akhirat, tapi syurga atas dunia kita lagi panggil duduk dalam majlis ni pun tak semari. Tak boleh lama sikit panas punggung. Kalau pergi tempat-tempat benda-benda yang menghibur ke, duduk cacah dia ceceh pun tak lengah. Apa? Kita minat dengan nafsu kita, betul tak? Minat dengan jiwa kita. Mana? Sudah dah. Baru sebentar baru sedang 4 jam dah. Dia berhubung, dia menanya khabar, dia kecek. Dia tidak bermasa muqaddar. Temu sama-sama dia lah. Tanya khabar. Kalau sama-sama kita bagilah Assalamualaikum. Kalau bukan sama kita kena berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Kita berbuat buat benda-benda baik, kita kena berlumba-lumba. Lebih-lebih lagi kita ni belia, kita ni remaja, kita ni pemuda ni, ada kata tak lama lagi nak mati. Tapi tali tinggal mati dalam perut pun mati. Tapi ada kata lama lagi nak mati. Maka kita kena berlumba-lumba, bekalkan amal ibadat kita bagaimana lagi ke hari akhirat. Khalidina fiha abada. Atas dunia ni sementara jadi supaya kita nak pergi musafir lah. Kita bawa bekalan kita. Nak pergi Kuala Lumpur, kita nak pergi seminggu, apa kita bawa? Baju orang 3-4 lah. Ada duit orang 3-4 ribu. Banyaknya. Bekalan nak hidup dalam seminggu di Kuala Lumpur. Pak kita nak pergi ke hari akhirat, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, selama-lamanya. Pak kena bawa ke apa? Bawa pahala amal kita lah. Pak nak cari mana? Buat sendiri. Dengan semayanya, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan buat benda-benda yang terbaik. Besar benda tu boleh buat baik daripada kalian. Iaitu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maknanya Nabi kata kita ni, di antara kita ni ada orang tu lebih baik daripada kita. Kita ingat kita ni comel dah, ada lagi orang comel pada kita. Kita ingat kita ni curut dah, tapi ada lagi orang curut daripada kita. Mana hari ni nak menggalakkan kepada kita bahawasanya kita ni memberi manfaat kepada masyarakat kita melalui apa? Sikap tolong menolong. Kalau kita ada kelebihan kita buat, kita gagah, kita gunakan tenaga kita. Jangan guna tenaga kita untuk khianat orang, untuk zalim orang, untuk aniaya orang, untuk bully orang. Tak, apa kita kuat.
Orang bully orang ni, dia kata dia kuat. Tapi ada lagi orang yang kuat, orang bully dia pula. Kita jangan anggap kita ni kuat, maka orang lain lagi kuat pada kita. Maknanya kita kena itulah, kita kena sedar bahawasanya nikmat yang Allah bagi pada kita ni, kita ada kelebihan, kita ada kelemahan. Orang lain pun begitu juga. Kita ada kelebihan, orang lain pun ada kelebihan juga. Kalau tidak, okeylah ada kita duduk di bandar. Dia kelebihan lagi mana? Kelebihan boleh main komputer, kelebihan duduk dalam pejabat. Kalau pergi ke laut, ada tak kepandaian dia? Tak boleh. Mana kelebihan duduk di laut?